Bayangkan, korang ni baru je lepas bercerai, hidup sunyi, tak ada teman. Jadi korang pun buatlah benda yang ramai orang bujang buat pada zaman sekarang, iaitu buka app dating. Dan tak lama lepas tu, korang pun match lah dengan seorang wanita yang bukan je cantik tapi ada kerja bagus, bijak, dan chemistry tu memang ada. Tapi tak lama lepas tu, dia hilang macam tu je. Tak ada call, tak ada message. Tiba-tiba, semuanya berubah. Message demi message pun mula masuk dan semuanya tentang ugutan. Gambar pelik. Lepas tu, stalker misteri pun mula ganggu hidup korang siang dan malam. Bukan korang je yang kena, keluarga, kawan dan ex korang pun terlibat sama. Dan apa yang paling menakutkan tu, apa terjadinya sebenar kepada wanita yang korang jumpa tu. Yang hilang tu, dihidup ke ataupun dah mati sebenarnya. Inilah kisah cinta yang gila, obsesi yang melampau dan satu pembunuhan yang kejam yang polis sendiri ambil masa agak lama, bertahun-tahun untuk bongkar. Inilah kisah benar Dave Krupa, Cary Farver dan juga Liz Goylar. Sebuah kes yang masih lagi jadi antara kes penipuan identiti dan pembunuhan paling pelik dalam sejarah jenayah moden Amerika. Tahun 2000, ada seorang mekanik yang bernama Dave Krupa tengah kerja dekat satu hentian di Midwest. So dekat sini dia telah berkenalan dengan rakan sekerja dia yang bernama Amy Flora. Diorang pun jadi rapat, mula bercinta, lepas tu diorang pun kahwin. Jadi hasil perkahwinan tu, mereka telah dikurniakan 2 orang anak, seorang lelaki dan seorang perempuan. Hidup diorang masa tu dah terasa macam sempurna, siap beli rumah sendiri, dan Dave pernah cakap yang hidup dia masa tu dah cukup lengkap. Cuma tak ada pagar putih macam dalam cerita American Dream tu je. Bertahun-tahun pun berlalu, Dave dan Amy pun sibuk dengan kehidupan berkeluarga. Diorang ni kerja shift yang berbeza, jadi struggle sangatlah nak cari rezeki. Makin lama hubungan diorang tu jadi makin renggang. Tahun 2012, Dave dengan Amy pun sama-sama sedar yang perkahwinan diorang ni macam dah tak ke mana. So diorang pun buat keputusan untuk bercerai je. Amy pun baliklah ke kampung halaman dia di Omaha, manakala Dave ni pula, walaupun dia tak kenal sesiapa dekat sana, dia pun turut pindah ke Omaha sebabnya dia nak sentiasa dekat dengan anak-anak dia. Dia sewa apartmen dekat situ dan sambung kerja sebagai seorang mekanik. Tapi walaupun dia boleh jumpa anak-anak selalu kan, Dave ni tetaplah rasa sunyi. Jadi dia pun cubalah cari pasangan baru dekat laman web dating yang dikenali sebagai Plenty of Fish. Tak lama lepas tu, dia pun berkenalan lah dengan seorang wanita yang bernama Shanna Liz Golia. Dave cakap yang dia dengan Liz ni memang ada banyak persamaan. Liz suka haiwan, dia ada 2 orang anak. Lepas tu, dia ada bisnes sendiri dalam bidang pembersihan dan minat motor besar sama macam Dave. First date diorang tu memang menjadi. Dave describe Liz ni seorang yang ceria, bertenaga dan penuh dengan semangat hidup. Diorang terus dating, tapi Dave awal-awal dah cakap dekat Liz ni yang dia tak nak hubungan yang serius. Sebabnya yelah dia kan baru je lepas bercerai, jadi dia nak enjoy dulu. Liz nampak macam faham, dia pun tak desak apa bila Dave perlukan dia, dia ada. So bila Dave ni nak ruang sendiri, dia pun okey je. Masa pun berlalu, Dave pun jadi makin okey dan dia pun telah dinaikkan pangkat jadi pengurus bengkel. Satu hari, masa dia tengah kerja tu kan, ada seorang wanita yang sangat menarik masuk ke dalam kedai dia. Bila Dave tengok dia terus rasa macam ada chemistry dengan perempuan tu. Wanita ni ditanya dekat Dave pasal kereta, so Dave pun jawab apa semua dan kemudian wanita tu pun pergi. Beberapa hari lepas tu, Dave ni pun bukalah balik akaun Plenty of Fish dia tadi. Sekali lagi dia ternampak wanita yang sama dekat workshop tadi. So nama perempuan tadi tu adalah Cary Farver, seorang ibu tunggal yang berusia 37 tahun, asal dari kawasan situ juga dan bekerja dalam bidang IT. Dave pun bila dah nampak akaun si Cary ni pun, dia pun teruslah message, "Hey, I know you." Dan lepas tu Cary ni pun balas, "I know you." So diorang pun set lah date untuk berjumpa. Dave describe Cary ni sebagai seorang yang bijak dan seksi dan dia rasa macam Cary ni terlalu sempurna untuk dia. First date memang best. Lepas dah keluar tu kan, diorang decide nak balik ke apartmen Dave. Tapi baru je sampai, belum lagi sempat buka jaket ni, Liz call Dave. Liz beritahu yang dia nak ambil barang yang tertinggal dekat rumah Dave. So Cary ni pun cakap lah yang dia nak balik rumah. Masa dia keluar dari apartmen tu kan, Liz ni baru je sampai. So diorang sempat lah bertentang mata sekejap dan si Liz ni pandang Cary lama-lama masa Cary ni masuk dalam kereta dan terus jalan balik ke rumah dia yang terletak di Iowa. Lepas tu Dave pun call lah Cary, ajak dia keluar semula. And then Cary pun ajak lah Dave ni datang ke rumah dia. Diorang pun sambung lepak dan sejak dari tu memang diorang ni kerap berjumpa. Si Cary ni kerja 3 blok je dari rumah Dave, so memang senang lah nak jumpa. Macam Dave, Cary ni pun tak nak hubungan yang serius, tapi diorang enjoy masa bersama-sama. Tapi kan tiba-tiba semuanya berubah. Masa tu dah nak masuk November 2012. Tiba-tiba
Carrie ni senyap tau. Langsung tak reply message, macam hilang dari muka bumi. Lepas beberapa hari, masa tu Dave ni tengah kerja, tiba-tiba dia dapat message dari Carrie. Dalam message tu, Carrie ni kata, "Hey, kita ni patut tinggal serumah lah." Dave pun balas lah, "Kita kan dah bincang pasal ni." Message tu dia macam trigger satu message gila dari Carrie tau. Kali ni, message tu penuh dengan ugutan, kebencian dan juga sumpah serana. Dave terkejut sangat. Carrie macam berubah tiba-tiba tau, macam sangat drastik. Satu hari masa Dave ni balik waktu lunch kan, dia perasan semua barang-barang Carrie dekat rumah dia semua dah tak ada. 2 hari lepas tu, message ugutan dari Carrie datang balik. Kali ni lagi makin banyak. Manakala dekat Iowa tu pula, ibu Carrie yang bernama Nancy ni tengah cari anak dia sebab dia tak dapat kontak anak dia langsung. So dia pun buatlah report polis tentang orang hilang. Keesokan harinya, 2 orang polis pun datanglah dekat tempat kerja Dave. Diorang kata Dave ni adalah orang yang terakhir yang jumpa dengan Carrie. Dave pun tunjuklah dekat polis ni semua mesej yang dia dapat. Polis pun mula syak sesuatu. Tapi lepas diorang baca mesej tu kan, diorang macam berubah, tahu tak? Diorang ucap terima kasih dekat Dave dan diorang pun pergi. Tiba-tiba Liz kontak Dave balik. Dia cakap yang Carrie ni telah calakkan kereta dia. Liz siap datang tunjuk kereta tu dekat Dave lagi tak nak tunjuk bukti, kata yang si Carrie ni dah calakkan kereta dia. Lepas tu mesej dari Carrie ni pun jadi semakin menggila. Dave terima 125 mesej setiap hari. Mesej tu pula datang dari bermacam-macam nombor, bukan sekadar nombor asal Carrie je, siap ada email ugutan lagi. Paling menakutkan tu kan, satu hari Carrie ni telah menghantar gambar dari dalam rumah Liz. Dinding dalam rumah Liz tu penuh dengan cat samburan, baju-baju Liz ni telah disiat dan dikoyak. So Dave ni dah mula panik, dia rasa bersalah sebab Liz dah jadi mangsa. So diorang pun mula rapat balik, sama-sama sedih, sama-sama cari ketenangan. Bila bekas isteri Dave ni, si Amy tadi, tahu pasal mesej ugutan semua ni kan, dia cakap yang dia tak benarkan anak-anak ni untuk bermalam dekat rumah Dave lagi. Dia risaulah kalau jadi apa-apa kan. So Dave ni pun setujulah dan dia cuma jumpa anak-anak dorang dekat rumah Amy je. Tapi mesej ugutan tu terus datang non-stop. Dave pun dah mula berubah. Dia kuat minum, lepak dekat bar lebih kerap sebabnya dia cuba nak lari dari tekanan. Satu malam tu, Dave ni dapat mesej yang orang kata apa, membuatkan dia tergamam lah. Mesej tu kata, "Aku bakar rumah Sunil tu, harap dia dengan anak-anak dia akan mati sekali." So Dave lepas dapat mesej tu, dia terus pergi ke rumah Liz. Dia tengok Liz berdiri dekat depan rumah yang dah terbakar sambil menangis. Anak-anak Liz tak dekat rumah pada masa tu, tapi semua haiwan peliharaan dia, 2 ekor anjing, seekor kucing dan juga seekor ular, semuanya mati dalam kebakaran tu. Lepas tu Liz ni pun pindahlah ke rumah dan tak beritahu dekat Dave dekat mana rumah baru dia tu. Dave pun faham lah, dia rasa semua ni memang salah dia. Setahun pun dah berlalu tapi ibu Carrie ni masih tak dapat khabar berita. Dia beritahu dekat polis yang anak dia ni ada bipolar. So polis pun pergilah ke rumah Carrie, ubat-ubatan dia semua masih ada. Lepas tu rumah dia tak bersepah, baju pun tak berkemas dan bank account dia kosong. Dah sasah yang Carrie ni tak lari ikut suka hati macam pindah ke tempat lain untuk mulakan hidup yang baru. Sebabnya takkan ada siapa yang boleh mulakan hidup baru tanpa duit. Money is important kalau kau nak pindah. Lepas tu ayah Carrie pun jatuh sakit dan tak lama lepas tu dia pun meninggal dunia. Mak Carrie ni tak boleh terima kenyataan yang anak dia langsung tak muncul masa ayah dia tengah nazak. Dan ini memang bukan perangai Carrie. Selepas pemergian suami dia, Nancy ni dapat satu mimpi yang sangat jelas. Dalam mimpi tu, suami dia datang dan beritahu yang Carrie dah ada dengan aku sekarang. Masa tu Nancy ni dah betul-betul yakin yang anak dia dah takkan balik lagi, anak dia dah tak ada. Sementara tu, si Dave ni pula cuba untuk teruskan hidup. Dia pindah ke apartmen yang baru, tukar nombor telefon dan daftar dekat laman dating yang lain. Tak lama lepas tu, dia pun mula kenal dengan seorang perempuan baru dan diorang pun set lah tarikh untuk berjumpa. Sampailah hari yang dijanjikan, Dave pun tunggulah dekat tempat yang diorang dah janji sebelum ni. Tapi perempuan tu tak muncul-muncul dan Dave pun mula rasa give up. Tiba-tiba, perempuan tu hantar mesej, "Maaf, saya lambat sikit, on the way." So Dave pun tunggulah lagi. Tiba-tiba satu mesej lagi masuk. Kali ni mesej tu tulis, "Ini Carrie." Dave terus bangun dan pergi ke balai polis. Polis dah mula percaya yang Carrie sebenarnya dah mati tau. 3 penyiasat yang bernama Jim, Tony dan juga Ryan ni tekad nak cari siapa sebenarnya yang hantar mesej-mesej macam ni. IP address mesej tu rupanya datang dari satu rumah dekat kawasan situ juga. Rumah siapa? Rumah salah seorang staf polis sendiri iaitu Todd Butterworth. So diorang pun dapat warrant geledah. Rupa-rupanya girlfriend Todd ni tengah menumpang rumah dia sejak rumah girlfriend dia tu terbakar. Dan girlfriend dia ialah Liz Golyar. Bila polis tengok handphone Liz tu, diorang jumpa satu gambar yang bertarikh 24 Disember 2012
gambar kereta Carrie. Tapi kereta tu polis jumpa pada Januari 2013. Polis pun letaklah tracker dekat kereta Liz. Rupa-rupanya dia keliling rumah Amy tu, bekas isteri Dave, setiap hari. Amy dengan anak-anak dia pun mula dapat mesej ugutan, siap ada yang cakap nak kelar leher anak-anak dia lagi. Bila Dave dapat tahu pasal benda ni, Dave pun belilah pistol. Lepas tu dia pun simpan dalam almari, standby lah kalau apa-apa yang terjadi kan. Tapi satu hari bila dia balik ke rumah, pistol tu dah hilang. So fast forward pada 5 Disember 2015, panggilan kecemasan pun masuk. Seorang wanita ni telah mengadu yang dia kena tembak dekat Big Lake Park dan penembak dia adalah seorang wanita. Nak tahu tak siapa yang kena tembak tu? Liz Golia. Polis pun siasatlah Amy kan, tapi dia memang tak bersalah. Masa ni Dave dah jarang berjumpa dengan Liz dan dia masih lagi tak tahu yang Liz ni adalah punca utama kenapa hidup dia huru-hara. Lepas tu Liz sendiri report, kata dia dapat satu mesej dari Amy mengaku bunuh Carrie. Tapi polis tahu yang semua mesej tu Liz sendiri yang reka tapi guna nama Amy. Polis juga telah koyakkan tempat duduk kereta Carrie dan diorang terjumpa kesan darah dekat dalam cushion. Diorang juga jumpa cap jari Liz pada bekas gula-gula dalam kereta Carrie. Walaupun diorang dah jumpa bukti ni kan, diorang masih lagi perlukan dua benda. Yang pertama, bukti yang memang si Carrie ni dah mati, dan yang kedua adalah bukti Liz yang membunuh. So polis pun tanyalah Dave kalau dia ada simpan barang elektronik dari tahun 2012. Dave pun teringat yang dia ada simpan tablet dalam stok. Dalam tablet tu ada kad memori. Walaupun dah kosong, polis berjaya recover 11,000 gambar dan kebanyakan semuanya adalah selfie si Liz ni. Tapi satu je gambar pelik. Gambar kaki dengan tatu. Tatu tu sama macam yang ada dekat kaki Carrie. Lepas tu polis pun mintalah Dave ni untuk pindah masuk tinggal dekat rumah Amy demi keselamatan dia. Tapi sebenarnya diorang tahu yang langkah tu akan membuatkan Liz ni jadi makin marah. Dan memang betul, lepas tu Liz dihujani mesej-mesej dari Amy. Polis percaya yang Liz sendiri yang tembak diri dia untuk salahkan Amy. Bila disoal siasat, dia menafikan semua dan minta peguam pula. Tapi polis ni dah cukup bukti. Walaupun tak ada mayat, semua petunjuk bawa ke satu nama, iaitu Liz Golia. Masa hari perbicaraan, ramai yang hadir. Polis, keluarga Carrie, kawan-kawan, semua datang. Penyiasat sebenarnya dah pun periksa kereta Carrie, sebaik saja dia dilaporkan hilang dulu. Tapi bila diorang buat pemeriksaan lebih menyeluruh pada tahun 2015, barulah diorang jumpa sesuatu yang mengejutkan. Ada kesan darah dekat bawah kain tempat duduk penumpang. Diorang juga telah muat turun semua kandungan daripada telefon Liz untuk buat siasatan. Hasil forensik digital menemukan sesuatu yang agak pelik. Dalam telefon Liz ni ada bukti yang dia pernah ambil gambar kereta Carrie adalah dalam 20 ke 30 akaun email palsu, dan ada juga satu aplikasi yang boleh jadualkan mesej untuk dihantar pada masa depan supaya mesej tu nampak real time. Dari situ penyiasat pun mula fokus kepada Liz. Bila Liz rasa polis mungkin dah syak dia pun mula alihkan perhatian. Dia tuduh bekas isteri Dave, si Amy tadi tu, sebagai pembunuh sebenar dan mendakwa Amy ni lah yang ganggu diorang selama ni. Tak lama lepas dibuat tuduhan tu kan, Liz buat satu lagi kejutan. Dia call 911 dari Big Lake Park tadi. Lepas tu dia kata Amy tembak dia dekat sana. Tapi malangnya untuk Liz, Amy memang ada alibi yang kukuh. Cerita Liz mula nampak tak logik dan penuh lubang. Dan bukti terakhir yang paling kuat muncul bila polis geledah tablet Liz. Dalam SD card tu kan, polis jumpa beribu-ribu gambar yang dah dipadamkan, termasuk satu gambar yang paling menyayat hati. Rupa-rupanya Liz Golia ni telah tikam Carrie sampai mati dalam kereta dia sendiri sekitar 13 November 2012. Lepas tu selama 3 tahun lebih, Liz ni berpura-pura jadi Carrie. And then dia hantar lebih daripada 15,000 email sehingga 50,000 mesej tag dengan menggunakan identiti palsu, semata-mata untuk tutup jenayah dia. Dia sanggup bakar rumah dia sendiri, bunuh haiwan peliharaan dia dan tembak diri dia sendiri dekat kaki. Semua ni semata-mata untuk buat orang percaya tentang penipuan dia yang dia adalah mangsa. Padahal sebenarnya dialah punca segala-galanya dan dialah pembunuh. Dan akhirnya Liz pun telah didapati bersalah atas tuduhan membunuh. Dia telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa parol. Nancy, ibu Carrie pula rasa agak lega sikit lah. Dia ucapkan terima kasih kepada semua penyiasat dan dia kata diorang dah selamatkan kewarasan dia. Dave pula sampai ke hari ni dia masih lagi rasa bersalah dan dia cakap yang dia minta maaf atas apa yang berlaku. Kalau dia tak jumpa Carrie, dia tak akan jumpa Liz dan semua ni tak akan terjadi. Kemudian pada tahun 2024, Netflix pun telah keluarkan satu dokumentari bertajuk Love Stalker Killer. Dokumentari ni telah temubual ramai orang terlibat macam Dave, Amy, lepas tu Nancy, pegawai penyiasat, pakar forensik komputer. Semua menceritakan kisah cinta yang bertukar tragedi ni. Kisah benar yang sangat
menakutkan. So, akhirnya keadilan pun berpihaklah kepada yang benar. Walaupun tubuh badan Carrie tak pernah ditemui, mahkamah tetap menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa parol kepada Liz. Korang boleh bayangkan tak betapa psikonya dia? Padahal dia bukannya bercinta pun dengan Dave tu. Lepas tu dia boleh pula bercinta dengan lelaki lain, tapi dia masih tak boleh move on yang Dave ni nak cari perempuan lain. So, Mak Nancy akhirnya dapatlah sedikit ketenangan, manakala Dave pula dia masih lagi simpan rasa bersalah sampai ke sekarang ni. Kadang-kadang cinta yang nampak sempurna ni boleh jadi kepada permulaan mimpi ngeri. Dan bila obsesi ni bertukar jadi ganas, seseorang mungkin akan disakiti atau yang paling worst, akan kehilangan nyawa. So guys, itu sahajalah untuk hari ni. Hati-hati jika korang nak berkenalan dengan orang baru. Sampai kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.